Okay, so hari ni kita nak pergi mana? Hari ni kita orang nak pergi celebrate birthday I. Lewat sehari je lah hari ni. So, hari ni kita nak pergi satu cafe. I tak tahu cafe kat mana. Hanya Kai sahaja yang tahu. Okay. Sebelum tu, I ada macam nak bagi baju ke orang tau. Kat belakang ni. Cuba you tengok. Baju semua tu okey lah nak bagi ke orang. Baju ni. Tengoklah dalamnya. Buka je plastik tu. Buka je. Surprise! Surprise! Buka dia. Apa ini guys? Guys, ini apa guys? Besar. This is nylon. Tunjuk muka dia. Tunjuk kat orang. Dah tak nampak dah kain mana? Ni anak kita orang. Anak kedua. Anak pertama is Lily, iaitu gajah. This one is nylon. Surprise for you. Okay. Jom. Sekarang kita akan gerak ke TV. Ni dah baju ni nak bagi kat orang. Ni, this one. Okay, tak ni kat belakang. Kita ada penumpang baru. Penumpang baru. Ada satu benda yang boleh buat kat dia. Tekan perut dia. Wow. Okay, let's go. Nylon masang. Sekarang kita orang dekat dalam kafe. Boleh je lah kuat-kuat nanti kuat-kuat je. Soalnya kafe kan orang slow. Kita orang dekat kafe dekat bandar. Sebab Batu Pahat ni dia banyak kafe tau. So ni kafe 9% tapi kat bandar. Cantik gila. Kafe ni ada 2 tingkat. Khairil dan Pilih. Nylon. Ada nylon. Seronok ada nylon. Buka apa guys? Kita nak makan apa guys? Okay, so kita orang dah order makan. Kita makan. Jeng. Korang kena nanti kan? By the way, I beli... Ayam apa tadi? Strawberry soda apa dah? I beli subang. Luar tu. Subang terbaru. Bila I boleh dapat hadiah I? Adalah. Khairil kata adalah. Bila? Esok? Sekarang boleh. Sekarang tak boleh. Sekarang boleh. Esok tak boleh. Sekarang ke esok? Esok guys, you dapat hadiah. Alah, kenapa you bagi hadiah esok? Sebab ada lah. Dan surprise. Sebab surprise. Surprise tu hadiah apa? Ada lah. Contoh? Makeup guys. Guys, kita dapat hadiah berharga RM5,000. Cakap. Kenapa? Bagi reaction. Sekejap lagi kita nak pergi mana? Pergi VTHM. VTHM. Hari ni ialah sekejap lagi kita orang nak pergi VTHM tau. Kita tengok. Ada Havoc Festival lah. Cantik lah. 3 orang lah. Sama macam kawan I, Ija dengan Alia. Tata. Apa ni? Apa tu? Apa ni? Pusing balik. Guys, is this hadiah birthday I? Tak tahu. Tiba-tiba ada kat situ. Ada orang bagi ke? Ada orang bagi. Ada dapat ni. Ada birthday. Yay. It's Patrick tau. Yeah, thank you. Bagi kat sini lah, Mike. Apa lah. Harga boleh beli saga duit. Saga kereta. Thank you. Semalam dapat
bunga. Dapat Hari bunga. ni dapat Patrick tau. Esok dapat Dio. Lusa. Hijau sikit perangai. Kenapa warna pink? Yelah, menutup dia warna pink. Tak. Ni lipstick eye. Dia cium ke? Tak, dalam ni tertumpah lipstick. Lepas tu I tak perasan. Lepas tu I malas nak basuh. Mana boleh? RM15. Thank you. Bagi I hadiah. Boleh tak I nak buka? Pegang mic ni untuk I. Hello. I dia punya tu. Tak payah pakai pun. I nak cakap. Jom kita unboxing. Dia tahu sebab hari tu you nampak Ija chat dengan I kan? Tak lah. Eh? I tak nampak. Oh. Dia beritahu masa dia main phone dengan awak. I chat dia, tanya apa ya? I nak beli. Kenapa I tak nak beli? Kenapa I nak beli? Nak I nak beli apa? Yang ni lah. Lepas tu dia kata, ya aku tengah Farah ni, aku tengah tengok handphone dengan ni. Tak, I tak nampak. Dia nampak. Kuih lah nampak korang kat situ. Kalau dia tahu I nak beli yang ni, dia cari sekat I benda lain. Wow kan? Oh my god. Reaction dekat sikit. Oh my goodness. Look at this guys. Weh, bapak cantik weh. Snap. Ini betul-betul. Jangan nak buruk-burukkan dia. Hey, inilah pakai ni. Tak pakai. Dia punya luar-luar ni jangan burukkan. Tak beruk. Simpan elok. Boleh lah buat transition. Thank you. It's so cantik one. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat Havoc Food Festival. Yes, dekat UTHM yang tengah rancak sekarang ni. Hari ni dia orang buat hari ke 3 lah. Esok last. Dia start pada 5 Februari sampai 8. So sekarang ni 7 Februari. Esok last. Datang guys, datang. Sekarang ni pukul 7:30. Kita nak tengok ramai ke tak. Sebab kereta banyak gila. Kita tengok makanan apa je yang kita orang boleh beli. Sebab mestilah ramai gila-gila yang beratur kan. So kalau ramai sangat-sangat beratur, mungkin kita orang jalan je tak beli. Tapi kalau ada yang barisannya sikit, kita belilah. Habis apa tu? Apa tu? Kambing. Iya nak balik. Nak keluar. Kenapa dia keluar? Pusing-pusing. Itu keluar. Dia macam lain lah. Ni? Ni apa ni? Berkat. Mana muka dia, be? Ni apa? Kuih dog. Tupai tanah. Hai. Lagi. Peret. Ih, harimau. Harimau lah. Common jenis kan. Tu. Adulah. Saya nak ganggu lah. Habis landak. Ya. Yang beri macam tu. Tu. Ni. Landak juga. Ih, hamster. Dia buat apa ni? Ini gimnastik baik. Ini sugar glider. Dia boleh terbang kan? Ada tu. Kau buat gimnastik ke weh? Macam tikus, baik. Tu. Mestilah boleh. Tengok, macam tikus. Dia ni tengah berlari. Ni tengah fitness tau. Habis bola. Habis bola.
Aku bawa takut. I tak pernah nampak ular yang macam ni pun. Oh, dekat dah. Mana? Tu tadi. Sekejap lagi lah dia pergi. Biar ada orang. Tidur. Dia tengah buat apa tak? Ini false cobra. Habis kalau kita lepaskan semua. Otak apa? Apa ni? Buaya. Iguana lah. Uish. Kita standard skin. Uish. Paper skin. Ini Uish. dah kumpulan cicak dah. Tengok semua. Ih. Apa macam lipas ni? Ini lipas. Lipas apa kau? Anak I kali. Ih. Ini lipas. Geli. Sama-sama. Ni laba-laba ke? Tapi lipas. Oh, ni lah dia, be. Ni ni. Si gede ni. Katak. Kakak, ini kakak beracun. Ni apa? Ni? Mana tu? Oh ni lah. Buaya ke? Entah. Tak lah, iguana lah. Sabi. Dia ada anak kan? Sabi tengok ni. Anak besar, bullfrog. Frog. Giant snail. Nama dia Lisa. Lisa Chatina folica. Ini nama PC halus Aspersis. Tak halus kau. Ini nama kau ni. Dia lah gemuk. Weh, jangan shaming katak lah. Shaming kakak. Ini agak lisik. Saya rasa kulit dia macam kulit. Kulit ular kan? Tak. Cepat kan? Ha. Ye, tak payah dekat-dekat. Ui. Wow. Ha. Dia tengok macam cantik sangat kot. Ular. Ini nama dia. Tak ada nama. Dah dekat-dekat lah benda. Tumbuk muka kau. Tak ada namanya. Khairul lah. Tadi dia akan pergi Thailand. Eh. Kau yellow. Macam Thailand tau warna ni. Ya, ini macam nylon. Tapi Oh, tak perlu tarik tu. okey letak dia. Berair baik dia. Tarik balik. Berat eh? Berat sikit lah. Berat lah, itu lah. Kecil tu kan. I boleh juga. Sikit. Letaklah dekat kepala. Tak nak. Letak. Tengok tu. Letak je kat kepala. Tengok berjalan. Dia banyak kita bawa kat Al-Bakar ada yang tak bawa. Dalam seminit kau dapat lepas lah. Habis tu, dia gerak. Bang, boleh ke dia gerak? I nak lakukan dia. Ni. Macam perompak. Macam perompak dalam cerita. Okey dah. Okay guys. Apa lagi? Yang ni skang ni tidur je. Aku suka kalau dia kentut. Kalau dia rasa terancam. Dah. Nanti dia kentut. Dah. Apa lagi? Kita orang tak dapat lah cari makanan. Semua orang ramai. Jom tengok lagi sekali. Kalau tak ada juga, kita balik. Okay dah. Korang tengok ni, ramai orang tau. Ya tu. Yang sekarang orang bokeh tak ada tau. Tak ada. Tapi kita orang support sekarang. Abang kau ada lah. Abang Gesha. Siapa tak? Tak siapa-siapa. Tengok, nanti kita boleh tengok dia buat. Ya.
Okey. Posing bang. Ini suasana. Mana ni? Terima kasih bang. Dapat satu tangkapan. Satu je lah tapi. Banyak gila orang beratur lah. Ya tu. Kita dapat satu tangkapan sahaja sebab semua orangnya beratur panjang. Yang ni je panjang sikit je kan. Beberapa minit dia terus dapat. Kita nak rasa. You rasa dulu. Tak panas lah. Alah. Dari mana sedap? Bawah ni panas. Ni bawah ni, bawah ni. Jom kita. Apa tu? Tu. Jom kita rasa. Kita terus. Ya semua makan. Mhm. Sentang. Ya. Mhm. Tak rasa batu. Mhm. Kalau salut dengan sos, rasa sedap. Kalau makan kentang sahaja, rasa muak. Cari-cari dengan ini. Sedap lah sos dia. Kita orang nak sama makan. Bye-bye. Thank you for watching.